Habis sudah hantar mesej tak jelas, masih lagi tak dibalas. Ku masih pening lagi tak jawab apa-apa. Agak pening jugalah mesej tak terjawab. Susah juga fikir ini, bayar bil, bayar itu, dapat surat bil. Lagi pening fikir lagu ini pula, tunggu mesej tak sampai-sampai lagi. Ini fikir punya fikir minyak lah, gas lah, bil air, semua pun ku pening. Hendak cari kerja tapi tidak ada yang cocok, hanya mampu buat lagu, itu pun cuba media sosial sahaja. Tak mampu pergi sejauh-jauh kerana negeri ini. Berapa susahnya duduk di negeri padi merah ini. Tunggu lesen, tunggu dapat lesen kereta, mungkin nanti boleh pergi Bandar Lumpur itu. Walaupun tak terjamin ku berjaya, tapi ku berharap dapatlah kerja cinta-cinta, walau mimpi sahaja. Ku berharap ini terjadi, cinta-cinta yang agak pening. Ku tunggu kerja, tak sampai-sampai. Ku nak beri tapi tak ada lesen kereta. Memang orang kata rezeki takkan kemari kalau kita terlalu berharap atau berdoa. Kalau berdoa atau menunggu rezeki memang tidak akan dapat. Harusnya mencari sendiri. Semogalah doa itu terjadi. Macamlah doa ku berharap terjadi. Ku bisa berdoa tapi ku tak yakin itu terjadi lagi. Sebab hidup ini dah susah, tak ada kerja susah. Kerja belum tentu senang kalau tak ada tabungan. Begitulah nasib orang yang tak berfikiran panjang.